Hello, what's up guys? Welcome back to Aesthetic Club TV. Dah sebulan dah tak ada video, almost 1 month lah sebab puasa apa semua kan. So hari ni hari ketiga untuk aku workout. Sekarang ni aku dekat Seri Kembangan. Tak tahulah korang nampak ke tak, atas tu ada tulis gym. Walk in dia murah, RM7. Aku akan buat back and also shoulder hari ni. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck. Kita tunggu nak naik atas lift. Oh, sekarang dah ada pickleball dekat sini. Level 2. Okay, so korang tengok lift dia menakutkan ada kelambu, saya tak tahu. By the way guys, aku nak cakap sama air raya. Maaf saya batin kepada yang mengenali. Okay, salah tingkat. Kita naik satu lagi. Okay, level 2 sebab dah lama tak pergi. Wow, korang tengok belakang ni. Dah ada pickleball punya court. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, okay, maybe next time kita boleh buat kita punya team gathering, kita main pickleball, korang tahu kan, kita try benda baru. So basically gym tu dekat sana, aku tak sure lah ada lagi tak sebab dah lama tak pergi. Okay, let's go. So kita dah dapatkan pre-workout daripada Gorilla. Aku macam ngantuk sikit hari ni. Kita gunakan pre-workout untuk nak buat pump. Tak ada nak main heavy pun, main biasa je. Yeah. MD. Kita buat yang ni dulu, cool down, tapi kita try guna grip yang ni lah. Aku tak sure berat berapa. Try dulu. Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires. Kita ikut basic, kita main 3 set je, rep 10 ke 12. Sebab minggu ni adalah minggu yang untuk orang kata nak restart balik. Kita start dengan weight yang tak terlalu rendah, tak terlalu berat. Maksudnya weight yang boleh buat sebanyak 10 ke 12 rep lah. Set kita buat 3 je. Kita layan je back sampai rasa. Always starting fires, losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers, building an empire. You were rising higher, standing tall, but you will fall, cause we all hear the choir. Beautiful love. Tadi kita dah habis first exercise, so second exercise kita akan buat seated row. Kita guna grip ni, close grip. Okay, so kalau korang tengok dia punya ni rendah kan. So style tu. So effect sebulan tak workout, dari segi stamina, dari segi strength tu ada rasa beza lah. Cuma strength tu tak ada drop banyak sangat, tapi pada aku is stamina lah. Okay, kita naik tingkat 2. Tingkat 2 ni semua yang pakai plate tau. Pakai plate, dumbbell semua kat atas lah. Bawah tadi semua yang pakai kabel. Okay, let's go. Third exercise kita akan buat ni, nama dia adalah high row. Dia ada kat sini 10 kilo. Kita try tambah 15. Kita try tengok. Okay, mesin ni actually dia ada 2 cara pegang. Okay, ada certain pegang dia macam ni, tapi this one kalau korang nak pegang macam ni, dia macam tak selesa tau nak pegang. So korang kena pegang macam ni. Dia lain direction lah, macam ni. Okay, so duduk rapat, tarik daripada atas, squeeze macam tu. Okay, 2. Kita dah habis tadi buat back. Aku buat 3 je, pull down, lepas tu seated row, and then this one high row. Okay, so 3 cukup dah. Okay, as long as dah buat, sebab 2 hari lepas aku pun dah buat back. Next kita akan buat shoulder. Shoulder press yang menggunakan barbell, ataupun orang panggil benda ni is OHP, overhead press. So nama singkatan dia OHP lah. So kita akan guna barbell. So barbell ni berat dia 20 kilo. Okay, 20 kg. Kepada siapa yang tak tahulah, yang first time nak join gym kan, weight untuk ni kalau betul ikut spec Olympic 20 kg. Benda ni korang angkat and then letak dekat level shoulder korang lah, level bahu. Jangan terlalu tinggi sangat ataupun rendah sangat. 1, 2. Betul. Okay, yang dalam ni semua yang kasar kan, yang ni dah licin. Betul. Shoulder press ni korang tak boleh jauh sangat daripada bahu korang. Korang mesti kena macam, bila korang tolak atas tu 90 darjah. Orang lain aku tak tahu, tapi cara aku is korang letak thumbs dekat sini, nampak line ni kan. Kita letak thumbs korang kat sini,
So ni jarak dia. So situlah genggaman tangan korang. And then letak bawah macam ni. Pegang je macam ni. Kalau korang selesa pegang macam ni lah. Ni nama ni dead grip. So bahaya kalau korang terlepas. So kalau selesa pegang macam ni, takut. Okay. Sama juga sebelah kanan pun sama. Buat macam ni. Okay, genggam. Itu cara nak pegang. Cara nak angkat pula, letak dekat korang punya chest ni. Okay, letak. And then bila korang tolak tu, up straight. Jangan tolak ke depan macam ni. Up straight. Make sure tangan korang straight. Okay, down. Letak dekat bahagian upper chest korang. And then okay, gunakan power. Jangan slow up. Tolak atas tu laju je. Bawah slow. Control up. Okay, alright. And then tips seterusnya adalah bila korang tolak atas, actually korang punya pressure tu kadang-kadang untuk orang yang ada masalah lower back, dia akan senang rasa dekat lower back. Nak kurangkan dia adalah korang kena make sure korang kena keraskan korang punya kaki ni, bahagian bawah ni kena keraskan. And then korang kena squeeze korang punya bahagian glutes ni. Squeeze in, korang keraskan. Kemut. Keraskan dia. Korang tolak atas, put the pressure tu banyak dekat lower part of your body lah. Bukan dekat lower back tapi lower part bawah. Untuk orang lain aku tak tahu macam mana, tapi cara aku macam tu. Kalau korang yang baru nak start try benda ni, make sure korang dah mahir buat shoulder press yang guna dumbbell. Aku tak ada nak cakap benda ni berat, tapi benda ni senang untuk buat korang jatuh ke apa ke, rasa tak stable. So misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Exercise. Actually aku nak buat lebih sikit, tapi dah kesuntukan masa. Now kita buat shoulder side raise ataupun lateral raise. Dia tulis ni 10 pound. So kalau korang nak tahu 10 pound ni nak tukar ke kg, just divided by 2 je ni. Dia 5 point something lah. So kita anggap dia 5 kilo je lah. Picking up the parts of all my life. Okay guys, so kita dah settle workout hari ni, which is back and shoulder. Tak banyak pun exercise. Aku rasa tadi total ada 5 exercise. 3 back exercise, shoulder ada 2 exercise. Basic, back to basic apa-apa pun, sebab baru start balik, restart balik workout lepas puasa. Basically maybe after this month akan ada special things come out. Akan ada announcement nanti later. Aku akan bagi tahu apa benda. So now aku tak boleh beritahu lagi. Ni tadi korang tengok pickleball punya court ni, tadi tak ada orang kan. Sekarang dah ada orang. Oh, nampak? Ada orang. Korang tengok belah sana. Sukan ni tak kisah korang nak pergi gym ke, korang nak main pickleball ke, it's up to you guys. As long as korang be active untuk korang punya badan juga. Okay, so tak salah pun, tak ada masalah pun korang nak main gym ke, korang nak main pickleball ke, nak main badminton ke, tak ada masalah. As long as korang boleh buat benda tu untuk badan korang sendiri. Alright, thank you so much for you guys yang support Aesthetic Club. So that's all for today's video. See you guys in the next video. Alright, bye.